Okey guys, assalamualaikum. Hari ni saya nak tunjuk satu cacing apa? Satu cacing daun kan. Ni. Ni cacing daun. Kalau awak jumpa jenis cacing gini ke, jangan saya dah. Baik gerak. Dah. Rasanya dia kenal gak. Ni. Dia kenal gak kau ni. Kenal gak kau ni, jadi lama-lama jadi buruk lah. Jadi kerak. Asal saya. Gitu. Patut Anissa ni. Ni. Cacing dia ada. Kerak lalu. Hitam rasanya. Nissa. Mana bah? Ulat. Ni aku ulat yo. Mana? Tu. Mana? Di mana bah? Ni. Tu. Gi buat tu pula tu. Jom. Kau ni, ni. Yang narak ni. Mana mai kau ni, mai kau ni. Nanti kita buat lah hak masalah ni. Kita buat hak masalah dia. Okey. Barulah hak lain boleh disap. Ada juga. Nak kau tu. Mana? Ada juga cacing tu. Di mana bah? Jadi kita kerak. Kita kerak sini lalu. Tak usah saya. Rasanya bila saya Saya dia bah. jadi konar. Ni pun ada dah. Kerak lalu. Di mana? Ambil. Ambil. Ambil daun abah kerak tu. Di mana? Tu ambil. Di aku. Ambil lah. Ni aku ni. Ni cacing dia ni. Ni daun ni. Di mana bah? Dia akan habis ni akan jakit ni. Wah, ada cacing. Bagus. Bila ada jakit gitu tak sedap lah. Jadi kita kena tengok juga anak aku ni. Ada lagi. Kena perhati. Barulah pokok semakin sihat. Ada cacing. Ni buruk ni. Kerak je. Buruk ni kerak je. Cacing kat mana ni? Ni ada lagi. Ni nampak tak ada lagi. Okey, comel lagi. Apa? Kalau ada cacing, mari saya kerak dah. Ya ada cacing. Jadi saya kerak lah marinya. Di mana cacing? Ada. Di mana? Tengok jakit. Mari tak ada lagi sini. Kita kena kerak, kena buat cacing-cacing dia tu. Ulat-ulat dia. Tak usah saya. Kalau saya jadi dia narak habis pun. Tengok ni. Udah bakal. Kena kerak. Dia buruk. Dia buruk je lagi. Dia buruk je lagi yang ada ni. Kerak. Ulat. Tak boleh saya lah merah ni. Pasalnya kita jiruh dia kan. Ni aku ni. Iyalah. Ni ulat ada bakal. Abang ulat air mana? Ulat air mana abah? Ada air mana? Sini je lah. Ini. Buang ke mana? Ada ni je lah. Ini ya. Ulat. Ulat. Lah. Yang ubik ke mana? Kau ni. Kita kerak ni kita kena ambil lah. Habis. Kena ambil. Nanti kita tahu. Ada ulat. Kita tahu. Kutik. Kutik abah kerak tu. Kutik tahu. Gitulah geng. Sikit banyak. Semoga bermanfaat lah video ni.